Bayangkan, goda jeneral atas katil, curi peta perang, lepas tu jadi ejen dua muka pula. Kisah ni bukan rekaan tau. Ini kisah benar pasal seorang penari yang pernah gegarkan satu Eropah. Okey, kita semua pernah tengok filem James Bond kan? Selalu ada watak perisik perempuan yang cantik, seksi, pandai menggoda. Mister kita fikir, alah, ni dalam filem je lah. Tapi, macam mana kalau saya cakap, watak macam ni memang betul-betul wujud dalam dunia sebenar? Dan namanya yang sampai ke hari ni orang masih sebut-sebut ialah matahari. Jadi, macam mana cerita dia boleh bermula? Okey, sebelum dia jadi perisik yang digeruni ni, Matahari sebenarnya seorang bintang, boleh kata superstar lah dekat Paris. Jom kita kenal sikit siapa dia ni sebenarnya. Okey, nama betul dia bukan Matahari tau. Nama dia Margaretha Zell. Dia ni orang Belanda. Dan satu benda penting kita kena tahu, dia bukan askar, bukan juga ahli politik. Profession dia seorang penari eksotik dan sangat-sangat terkenal di Paris masa tu. Dan jangan main-main, status dia bukan kaleng-kaleng. Kita boleh anggap dia ni macam selebriti grade A zaman tu. Tarian dia yang sensual tu memang boleh buat general, menteri, semua orang-orang besar kat Eropah ni tak keruan. Pengaruh dia memang kuat gila. Persoalannya, macam mana pula seorang penari terkenal macam ni boleh terjebak dalam dunia perisikan yang sangat bahaya ni? Semuanya bermula bila perang meletus. Okey, bila Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914, Matahari ada satu kelebihan besar. Disebabkan dia orang Belanda, sebuah negara yang neutral, dia boleh travel ke mana-mana je dengan bebas, merentas sempadan. Kelebihan inilah yang buat perisikan Jerman nampak peluang. Jadi mereka pun rekrut Matahari. Misi je, nampak macam senang je. Goda pegawai-pegawai tinggi Perancis, lepas tu masa tengah berborak mesra tu, koreklah rahsia perang. Upahnya, memang sangat lumayan. Dan dari situlah lahirlah seorang ejen rahsia. Nama kod rasminya H21. Tapi, biasalah kan, bila dah dapat duit banyak, hidup pun mewah, Matahari jadi tamak. Dia mula nak bermain dengan api. Satu permainan yang memang cari nahas. Kat sinilah nampak kebijaksanaan dia. Atau mungkin ketamakan dia. Dia tak puas kerja dengan Jerman je. Dia pergi pula jumpa pihak Perancis dan tawarkan servis yang sama. Nak saya jadi perisik untuk korang lawan Jeneral Jerman tak? Macam itulah lebih kurang. Dan dalam sekelip mata, dia jadi ejen dua muka. Dia betul-betul yakin dia boleh mainkan dua kuasa besar dunia ni macam tu je. Yakin betul dia. Tapi pertaruhan yang dia buat ni, risikonya bukan biasa-biasa. Tapi macam orang tua-tua selalu cakap kan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan inilah detik kejatuhan dia. Macam mana dia boleh kantoi? Macam ni, perisikan Perancis mereka berjaya pintas satu mesej radio rahsia dari Jerman. Dalam mesej tu ada sebut pasal kejayaan seorang ejen dengan kod nama H21. Jadi pihak Perancis pun mulalah siasat. Mereka cek balik semua pergerakan Matahari dan bingo, semuanya sepadan. Kantoi! Permainan ni dah tamat. Pada Februari 1917, Matahari ditahan di dalam bilik hotelnya di Paris. Bila di mahkamah, dia cuma mainkan kad terakhir dia. Dia guna air mata, merayu-rayu. Dia kata dia cuma nak duit untuk beli ubat dan dia sebenarnya sayang sangat pada Perancis. Tapi kali ni, helah dia dah tak laku. Hakim dapati dia bersalah sebab maklumat yang dia bocorkan tu telah menyebabkan kematian beribu-ribu askar. Jadi hukumannya, mati. Ditembak oleh skuad penembak. Tapi, cerita Matahari tak habis macam tu je. Sebenarnya, saat-saat akhir hidup dia inilah yang buatkan dia jadi seorang legenda sampai sekarang. Bayangkan pagi itu, 15 Oktober 1917. Dia, pada umur 41 tahun, dibawa ke tempat hukuman. Tapi cara dia datang tu, dia pakai baju dia yang paling cantik, siap dengan kasut tumit tinggi dan sarung tangan putih. Bila orang nak bagi penutup mata, dia tolak. Dia kata, tak payah, saya nak tengok kematian saya sendiri. Dia berdiri tegak depan 12 orang penembak tu, dan betul-betul sebelum tembakan dilepaskan, dia buat satu benda terakhir yang sangat dramatik. Dia bagi ciuman jauh kepada mereka. Satu ciuman terakhir sebelum bunyi tembakan bergema dan menamatkan riwayatnya. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kisah ni? Ia tunjukkan satu benda yang sangat penting. Senjata paling bahaya di dunia ni kadang-kadang bukanlah pedang atau pistol, tapi seorang wanita cantik yang tahu macam mana nak bermain dengan emosi. Betapa ramai pemimpin hebat dalam sejarah yang tumbang bukan sebab kalah perang, tapi sebab kalah dengan godaan.
Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan untuk difikirkan bersama. Dalam dunia kita hari ini, dunia yang penuh dengan kuasa, politik dan rahsia, adakah godaan sebagai senjata ni dah tak relevan ataupun ia masih lagi digunakan, cuma dalam bentuk yang berbeza? Cuba anda fikir-fikirkan.